Hari ini saya berada di artis kolonial iaitu terletak di Damansara. Dan saya akan menemu artis rujukan saya iaitu nama beliau Anwar bin Dan atau dikenali sebagai Anwar Dan. Beliau dilahirkan 16 Oktober 1965. Tempat kelahirannya di Kuala Terengganu. Apa khabar Cik Anwar? Ya, okey. Sama. Seterusnya saya akan terus kepada soalan lah. Okey. Pertama kali, sebagai seorang pengkarya, bagaimanakah Cik Anwar mentaksi keunikan seni bina warisan? Kebanyakan ni saya dapat lihat kebanyakan yang karya Cik Anwar more kepada struktur bangunan. Macam mana Cik Anwar mentaksikan jadi sebagai karya cakap? Okey, sebagai kita seorang pelukis, jadi kita hendaklah mencari kita punya identiti ataupun trademark. Jadi semasa kita belajar, masa saya mula-mula involve dalam bidang seni lukis, jadi kita mencari-cari apakah subjek yang kita hendak lukis. Jadi dalam pencarian tersebut, saya berbincanglah dengan beberapa rakan pelukis dan juga beberapa pelukis-pelukis yang dah terkenal, seperti pengarah Balai Seni Negara. Masa saya mula-mula graduate dulu, saya bekerja di Balai Seni Negara. Jadi daripada situ galakkan daripada pengarah Balai Seni Negara untuk supaya saya berkecimpung juga di dalam bidang seni lukis. Sebab kerjaya saya, profession saya masa itu adalah sebagai seorang perekod grafik. Jadi sebagai perekod grafik ni, apabila bekerja di Balai Seni Lukis Negara, jadi digalakkan supaya kita mengembangkan kita punya seni visual tanah air. Kalau kita sebagai seorang perekod grafik ni, kita lebih tumpu kepada desain logo, poster. Jadi dia agak limited kepada syarikat-syarikat tertentu. Tapi sebagai seorang pelukis visual ni, sumbangan kita kepada negara, kepada masyarakat adalah lebih luas. Jadi saya mula diberi galakkan daripada pengarah, jadi saya mula berkecimpung dalam bidang seni visual. Jadi apabila kita mula-mula melukis, memang saya kata tadi, kita mencari satu identiti dan trademark untuk kita memberi apakah kesan seni lukis kita kepada masyarakat amnya dan juga kepada negara. Jadi dalam tempoh tersebut, saya mencari-cari dan berbincang dengan ada seorang penulis buku di kampung saya juga tadi. Untuk pembetulan tadi, saya bukan daripada Kuala Terengganu. Saya daripada asal lahir di Taiping. Saya orang Perak dan besarkan di Greek. Kan? Jadi apabila saya bertemu dengan penulis buku, kebetulan dia orang kampung saya di Greek, Lenggong. Allah yarham saudara Halim Nasir. Dia menulis buku tentang rumah-rumah lama. Saya jumpa dia di muzium. Dulu saya bekerja di Balai Seni Lukis Negara. Dengan muzium ni kita dekat-dekat. Jadi apabila saya selalu pergi muzium dan berjumpa dengan Halim Nasir tadi, dia kata, Anwar, you ada masa you menulis buku, dia kata, tentang rumah-rumah. Jadi saya kata, saya bukan penulis, saya pelukis. Jadi idea saya nak dokumentasikan tentang rumah-rumah Melayu dalam berbentuk seni lukis. So dia kata, okeylah, you sebagai pelukis, you terus membuat research tentang seni bina rumah-rumah Melayu. Jadi daripada awal tahun 2000 saya berjinak dalam karya-karya yang bertemakan dokumentasi rumah-rumah Melayu. Adik tengok ni kan. Jadi ini adalah dokumentasi rumah-rumah Melayu. Jadi saya dokumenkan rumah-rumah Melayu ni daripada tahun 2000 hingga COVID. Hingga COVID lah. So selepas pada COVID tu, saya mula berkecimpung dalam siri rumah-rumah, siri urban pula di bandar. Seterusnya ada soalan saya. Bagi contohnya, tajuk untuk saya punya projek tahun air berkaitan dengan struktur bangunan warisan Melaka. Saya telah tengok ada satu karya yang Cik Anwar sendiri buat asingkan berdasarkan rumah Melaka. Macam mana dalam pandangan ataupun
sudut pandangan ataupun cara pengolahan Cik Anwar masih karya kata tersebut. Okey, sekejap saya ambil postcard contoh. Okey, dalam siri-siri rumah-rumah Melaka ni, jadi saya dokumentasikan juga dalam berbentuk rumah-rumah. Jadi ini sebahagian daripada karya-karya seni saya. Kalau kita lihat di sini, sebab you ambil tema berkenaan dengan rumah Melaka je. Tak maksud saya bangunan Melaka bukan rumah saja. Bangunan rumah-rumah dan jengoklah. Okey, kalau di sini kalau kita lihat, ini contoh-contoh postcard lah yang saya buat dalam bentuk structure. Kalau macam yang kata tadi, Melaka di sini, ni Melaka. Jadi kalau kita lihat Melaka ni, structure ni saya tak ambil dari segi keseluruhan betul. Saya bukan kaji dari segi arkitek je. Saya mengambil dari konsep, kalau kita lihat, dari konsep seni lukis lah. Sebab dalam karya ni kalau kita lihat, saya ambil Melaka ni dah terkenal dengan identiti Cina, Baba Nyonya kan. So jadi saya combine lah dalam berbentuk. Kan? Cik Anwar bukan dari bentuk dan perspektif. Dia mau kepada, Cik Anwar cakap sebagai dia dalam siri rumah-rumah Melaka ni saya dokumentkan kita punya budaya Melayu. Kan zaman-zaman tahun masa datuk nenek moyang lah. Jadi kalau zaman-zaman saya dulu, saya alami lah benda-benda yang macam ni. Pada zaman you all semua dah moden, dah tak ada lagi. Kan? Jadi saya dokumentkan berbentuk, kalau kita lihat seperti mandi telaga kan. Pokok kekabu, cekap ayam. Jadi saya dokumentkan benda ni satu cerita dalam berbentuk karya seni lukis. Jadi saya tak dalam melukis dalam bentuk buku. Jadi kita dokumentkan dalam berbentuk karya seni. Dia menceritakan keseluruhan tentang budaya hidup orang Melayu lah zaman dulu. Macam you pun adik pun tak kenal ni apa benda ni. Ni dapur Semawa ni, kita masak apam balik. Kita buat apam balik, kita menggunakan ni. Ni kira teknologi dia agak maju sikit lah. Kalau sebelum tu kita menggunakan kayu api. Kita belah kayu api dan kita masak. Di sini dia teknologi, jadi dia menggunakan minyak tanah. Menggunakan minyak tanah. Maksudnya aliran yang sering Cik Anwar gunakan, macam sebagai contoh, Cik Anwar pernah hasilkan karya aliran pop art. Ada yang guna surrealisme, semi-abstract. Yang paling Cik Anwar tekankan untuk aliran. Okey, untuk aliran karya-karya awal dulu, saya dokumentasikan dengan konsep rumah-rumah Melayu ni. Jadi kalau adik search dalam internet ke, dalam Google kan, so search konsep Melayunisme. So karya-karya awal dulu saya menengahkan satu konsep Melayunisme. Saya berkombinasi dengan Profesor Datuk Siti Zanon dan juga kawan saya, dia penulis Solehin Osman. Jadi kita tiga orang ni kita membuatkan satu istilah dia, konsep Melayunisme. Jadi ada juga pro, ada juga kontra, kerana sebab kita seorang pelukis, kita kena mencari kita punya aliran yang kita tersendiri lah. Ini untuk karya-karya awal. Jadi kalau karya yang terbaru sekarang ni, saya gunakan konsep, kalau seperti contoh belakang ni, karya-karya terbaru adalah konsep Cubisme. Cubisme dalam subjek dia urban. Urban ni adalah terdiri daripada kombinasi rumah-rumah setinggan, rumah banglo, apartmen yang berada di bandaraya lah. Di bandaraya. Jadi dalam konsep tersebut, hasil daripada kombinasi kalau you tengok adalah konsep aliran Cubism tadi. Jadi saya cuba untuk menengahkan konsep Cubism ni kepada pendidikan lah. So kalau macam adik mengajar besok, kalau dapat bila, sebab kita ada banyak aliran dalam
seni lukis kan. Okay, kita ada macam adik kata ada semi abstract, kita ada abstract, kita ada cubism, para abstract. Macam ni pun dia para abstract juga. Tapi saya menengahkan konsep cubism. Supaya kalau macam adik esok pergi mendidik pada sekolah, jadi bila sebut cubism, Anwar Dan salah seorang daripada pelopor seni lukis cubism di Malaysia. Kalau macam kita tengok yang abstract expressionist semua seperti Yusuf Ghani, Suzli Ibrahim. Kalau realist punya ni kita ada macam siapa tu Latif Maulan. Kan kalau watercolorist ni seperti Makmur Jantan. Jadi kalau konsep cubism di Malaysia, jadi saya nak cuba memperkenalkan terutama sekali kepada murid-murid sekolah. Sebab adik dulu mengajar nanti di sekolah menengah ke rendah? Sekolah menengah. Sekolah menengah pun ada juga dengan subjek kan, jadi aliran-aliran kan. Jadi kalau macam konsep Melayunisme ni, saya salah seorang yang pelopor yang menengahkan konsep Melayunisme. Ada juga bila konsep Melayunisme ni, maksud saya dalam saya dokumenkan tentang dunia Melayu. Bila konsep Melayunisme ni dari segi warna dia, warna-warna senja. Warna-warna senja ni karya-karya saya kebanyakan semua berbentuk ore-ore macam ni lah. Jadi kalau macam tengok, kalau mana-mana orang dah kenal dengan saya, bila dia tengok warna-warna tersebut gini, dia dah kenal dengan konsep Melayunisme Anwar Dan. Jadi daripada situ peralihan kepada moden pula, zaman-zaman modennya jadi saya gunakan, keluarkan pula dengan konsep cubism dalam urban. Ciri urban ni saya target adalah untuk orang-orang muda yang tinggal di bandar lah, macam you punya umur semua ni, sesuai dengan konsep modern cubism. Sebab you esok kita akan tinggal di rumah-rumah yang begini. Kita tak tinggal lagi rumah-rumah kampung yang begini. Ini masa saya dulu. Zaman ayah saya dulu kan. Ayah kita, datuk nenek dulu, memang kita tinggal di rumah yang begini. Jadi, satu benda ni saya dah dokumenkan dalam konsep Melayunisme tu tadi. Jadi untuk tahun selepas pada tahun COVID ni, saya kenakan satu konsep baru, iaitu konsep urban, yang dia punya aliran adalah aliran cubisme dengan warna-warna pop yang you mention tadi kan. Warna-warna pop ni supaya konsep saya untuk menceriakan kita punya ruang rumah ataupun ruang pejabat dengan warna yang terang, berbeza dengan konsep Melayunisme ni tadi. Khususnya sebagai contoh, Cik Anwar juga buat pasal berkaitan penggunaan ni. Ada seorang lagi pelukis iaitu Harun Mokhtar. Dia menghasilkan saja penggunaan, tapi ada ruang di tengah-tengah karyanya disebabkan beliau berpendapat itu adalah ruang bernafas. Betul. Dan dia ada identiti sendiri yang ramai orang tahu lah. Sebab contohnya Cik Anwar Dan pun menghasilkan karya ni pasal saja penggunaan, tetapi mempunyai kelebihan yang lain sikit yang buat saya minat berkaitan dengan pewarnaan. Pewarnaan yang kata pewarnaan panas lah kat sini. Untuk macam ni Cik Anwar nak blend kan atau combine kan bagi warna tu. Dalam karya Melayunisme, dalam konsep karya kita ambil karya konsep Melayunisme, kalau kita lihat warna-warna di sini adalah menggunakan warna-warna senja. Warna-warna senja ni menimbulkan satu konsep nostalgia. Kan? Dari segi bangunan-bangunan ni kalau adik tengok sengit lah. Ada sengit. Konsep sengit ni adalah menunjukkan rumah-rumah ni akan roboh. Dan sekarang ni pun dah roboh dah banyak dah. Jadi sebab tu saya banyak kalau kita lihat rumah-rumah ni roboh, dan juga kalau kita lihat dari segi tu warna-warna yang berkarat. Warna-warna karat. Kalau itu. Lukisan naif tu macam tu? Dia lebih kepada naif dan juga rustic. Rustic ni dia memang, kalau kita lihat saja saya nampak dia pucik-pucik dari segi warna di sini adalah untuk menunjukkan dia warna-warna usang. Sebab teknik ni saya dapat ni memang saya rasa jarang pelukis-pelukis lain menggunakan teknik ni. Saya menggunakan teknik monoprint, ada teknik silk screen, ada teknik collage.
Jadi saya mendapatkan teknik-teknik yang rustic dia. Jadi kalau macam adik kata tadi, harum motor dia ada ruang pernafasan. Itu konsep dia. Dalam konsep saya ada juga yang menyatakan, saya tengok painting Cik Anwar ni terlalu crowded. Dia kata. Memang saya nak bagi nampak dia crowded. Sebab konsep saya nak menceritakan semua dalam satu karya. So adik tengok ada pokok betik, ada kipas, ada bicycle, ada ini kan. Jadi dari segi ada juga dulu pelajar-pelajar jumpa dengan saya. Dia kata kita mengkaji dari segi ruang lukisan dalam karya Cik Anwar. Sebab dia tengok dari segi komposisi, kita tengok sungguh pun crowded, tapi dia menarik dari segi proportion dia. Ya, proportion dia. Sebab untuk mulakan satu karya ni pun bukan terus saya buat. Sebab saya berfikir juga mana nak letak space. Sebab background saya seorang pelakon grafik. Jadi pelakon grafik ni kita pentingkan dari segi reka letak dia. Kan? Jadi saya suka mainkan teknik positif negatif. Kalau dia tengok kan, kita main positif negatif. Jadi saya kekalkan juga dalam karya-karya terbaru saya. Okey, dalam karya siri urban konsep cubism ni, ada juga yang menyatakan, saya tengok karya Cik Anwar ni, dia kata semak. Dia kata semak. Jadi saya ambil juga idea yang orang mengatakan semak. Tapi saya ada bincang dengan Harum Motar, dia kata, okey Cik Anwar, you punya style memang style semak lah, sebab duduk di bandar, kalau kita tengok rumah-rumah di bandar memang crowded. Kan? Kalau macam saya pergi Ampang, saya naik highway tu, saya tengok kampung-kampung di Ampang, belah-belah cerah sana. Memang rumah tu berlapis-lapis. Memang sesak lah, memang semak. Itulah yang nak digambarkan dalam karya saya. Tapi dari situ pun, saya tak kata semak sebab saya masih lagi bermain di ruang. Kan? Ruang ada besar, ada kecil, ada part-part yang saya kecilkan, saya crowdedkan. Tapi ada juga part-part yang saya konsep kata pernafasan tadi. Kan? Jadi ada juga karya-karya yang begitu smart. Itu adalah saya punya trademark. Jadi bila orang tengok, jadi dia dah tahu lah Anwar Dan punya. Sebab memang dia nampak crowded dan smart. Kan? Sambil tu kita main juga dari segi space dia. Kan? Sebab cubism kan dia konsep, cubism ni dia konsep kaca yang pecah. Satu kaca yang pecah, jadi dia ada yang pecah dia ada besar, ada kecil. Jadi dari segi konsep untuk nak macam you explain kepada pelajar besok, konsep dia adalah seperti kaca pecah. Kalau kita kaji cubism kan, dia main square lah. Jadi saya tak mahu nampak dia dalam berbentuk abstrak terus. Jadi kita nak juga nampak dia ada bentuk semi abstrak, ada juga yang bentuk macam real pun ada, kan? Jadi saya dokumenkan dalam, sebab masa kita melukis ni, kita tak tahu apa karya kita akan jadi. Kita tak tahu. Sebab tu setiap original masterpiece ni dia tak boleh sama. Dia lain. Dia tak akan sama. Sebab masa kita lapar dia jadi lain. Masa kita kenyang, mungkin dia jadi lain. Waktu siang kita bekerja mungkin berkarya banyak yang kita mampu. Kan? Ini ada penggunaan media. Warna. Contohnya penggunaan aja. Dalam saya suka buat eksperimen. Saya suka buat eksperimen sebab daripada masa kita belajar dulu, ada juga orang melukis di atas zinc, ada juga melukis di atas plywood, kan? Jadi macam saya buat masa ni, saya suka di atas kanvas lah. Sebab konsep di atas kanvas ni dia boleh tahan lama. Berbanding dengan karya-karya awal dulu macam ni, saya menggunakan cermin. Ni sebab ni atas paper. Jadi bila kita buat atas paper, dia banyak berat, nak simpan payah, kadang pecah, kadang dari segi humidity kita di Malaysia ni panas lembab. Kalau adik tengok dia jadi fungus. Kan? Jadi the best kita melukis ni adalah di atas canvas. Dan mudah disimpan. Dan dia lebih tahan lagi lama. Dan kalau kita mungkin
Lagi setahun 2 tahun saya tengok karya ni tak berapa bagus, saya akan touch up lagi. Kita akan refine. Kalau macam ni tak boleh lah. Jadi saya suka lebih buat atas canvas yang menggunakan acrylic. Sebab acrylic ni dia water based. Kita tak galakkan melukis di atas menggunakan oil. Sebab kawan saya meninggal dunia. Dia buat oil, duduk dalam bilik aircon sama-sama dengan saya dulu. Lepas tu dia isap okok, sambil melukis isap okok, duduk dalam aircon. Sebab dia linseed oil ni, masa tu dia acid. Sekarang ni dah water base, dah tak ada lagi acid. Dulu dia berbau. Jadi dia bila dah bertahun, dia jadi sakit paru-paru ke apa ke, itu memang chemical, bukanlah sebab tu. Jadi bagi saya salah satu faktor dia lah. Sebab dia hidup benda tu. Risiko dia. More kepada cat minyak. Tapi bila penggunaan dia untuk karya air saya akan more ke atas plywood. Untuk saja bangunan saya. Jadi ini masih lagi dalam fikiran saya antara atas yang terbaik untuk cat minyak. Atas canvas ke atas plywood lagi? Saya refer kita buat atas canvas. Atas canvas. Sebab apabila kita buat atas plywood, atas kayu, dia lama-lama dia reput kalau you tak jaga dia. Sebab dia kadang plywood ni dia buat dia menggunakan campuran, kan? Jadi kita the best atas canvas. Sebab canvas ni dia akan tahan sehingga beratus tahun. Kan? Plywood ni mungkin dari segi kita nak restore dia nanti next time payah. Jadi better you buat atas canvas. Sebab canvas ni dia dah ada dalam atas nipis, dia ada tebal dia kan. Jadi saya prefer buat atas canvas. Mudah untuk dipamer, dibawa. Kan? Boleh lagi masukkan data, boleh touch up lagi. Boleh touch up lagi. Jadi tak, saya prefer kan buat atas canvas. Apa yang saya lihat karya kebanyakan karya sebelum ini, saya banyak kaji karya Cik Anwar berkaitan dengan sebab berkaitan dengan Cik bangunan ni. Pandangan yang berbeza-beza, mereka ada pandangan berbeza. Macam mana Cik Anwar memilih pandangan berbeza itu menjadi sebagai karya dalam, sebagai contohnya negasan, walaupun dalam ni dah crowded, tapi orang akan pandang lebih kepada rumah. Pandangan dalam sisi mana dulu? Macam mana Cik Anwar olah? Okey, saya punya sebab sebagai pelukis ni juga kita sebagai seorang pendidik. Kan? Jadi kita nak didik masyarakat generasi muda, kan? Yang generasi akan datang. Jadi saya dokumenkan siri konsep siri Melayuism ni setiap negeri. Jadi saya buat pemilihan setiap negeri. Dulu saya pergi Terengganu, saya pergi Perak, saya pergi seluruh negeri-negeri ni. Saya mengambil gambar dulu rumah-rumah ni. Saya ambil dalam berbentuk fotografi. Foto. Jadi daripada situ baru saya menggunakan teknik collage, teknik photostep, xerox, kan. Jadi kalau kita lihat rumah-rumah struktur ni masih lagi nampak macam foto pun ada, tak macam lukis pun ada. Kan? Jadi saya menggunakan teknik-teknik monoprint dan juga teknik collage. Kan? Jadi kalau nak lukis pun dah biasa. Jadi saya menggunakan teknik fotografi. Sebab masa kita belajar pun ada juga kita ambil subjek fotografi. Jadi saya masukkan juga konsep fotografi di situ. Jadi di situ kita blend kan, kalau kita tengok kan. Jadi saya kata tadi lah menggunakan teknik positif negatif. Struktur rumah ni memang saya besarkan sebab saya nak nampakkan dia supaya dia lebih menonjol lah. Dan juga tajuk ni kalau kita lihat ni kan, Kedah dalam memori, Perak dalam memori semua kan. Jadi di situ saya menggunakan juga teknik positif negatif dan menggunakan warna-warna senja. Kalau ada lihat dari segi konsep warna pun ditulis oleh Profesor Siti Zenon tadi, saya menggunakan warna-warna sirih. Warna-warna hijau daun pisang. Jadi kita menggunakan warna-warna yang istilah warna-warna Melayu dalam karya saya. Jadi macam you refer sekarang ni siri rumah-rumah lama ke ataupun siri rumah ramah yang you refer lah. Okay. Jadi projek saya bukan pada
kan. Sebab Okey. di Melaka macam-macam budaya ataupun bangunan yang saya beratkan. Bangunan Melaka Menara Jam, Okey. Melaka Baba Nyonya. Lepas tu more lagi kepada bangunan yang lain lah. Contohnya Eva Mosa more kepada saya tengok yang kalau main kat situ tekstil kat situ. Bangunan lama kan. So, kalau bangunan Menara Jam more kepada penggunaan warna yang merah, tapi saya tak nak warna merah. Saya nak penggunaan warna yang seakan-akan macam Cik Anwar punya buat. Cumanya saya kena olah penggunaan warna saya sendiri. Sebabnya bila saya nak prefer untuk Cik Anwar punya penggunaan warna, more level-level saya nak buat macam ni. Saya nak buat kajian untuk penggunaan macam mana Cik Anwar nak punya penggunaan, nampak dia punya kat sini ada percampuran, ada blend dia warna dia. Okey. Ni ada refer untuk atas kertas. Mungkin nanti boleh refer dalam saya punya Facebook saya yang saya lukis atas canvas. Yang saya lukis atas canvas ni saya menggunakan konsep warna yang sama juga, tapi kebanyakan atas canvas semua menggunakan tangan. Kan? Saya menggunakan tangan macam kat atasnya ni. Ni saya menggunakan tangan. Tapi kalau ada lihat masih lagi saya menggunakan warna-warna ni kan. Itu rumah Melaka lah tu. Tu rumah Melaka yang budak yang belah sini ni Sarawak, Sabah. Jadi saya kombinasikan. Itu adalah masa saya kecil dulu. Tu saya lastik burung kan. Jadi saya pergi mancing. Jadi konsep petai tu dalam dari segi design tu saja saya supaya nampak dia tergantung. Kan? Jadi dalam sini juga saya masukkan juga warna-warna. Saya tak masuklah semua warna-warna, tapi lebih kepada warna-warna tanah lah, warna tanah dan juga warna kayu. Yang saya masuk dalam saya punya karya ni. Kan? Ni atas karya Cik Anwar ada tak? Contohnya Cik Anwar gunakan kesan berus tu sebagai media untuk menghasilkan nampak tekstil. Dalam karya begini saya tak masukkan dari segi berus. Ada juga komen, kawan saya komen, dia kata tak nampak yang saya menggunakan stroke dalam karya begini. Sebab saya tak pergi kepada konsep expressionist. Saya tak pergi kepada konsep Yusuf Ghani, saya tak pergi kepada konsep Suzli. Kan? Sebab dia orang lebih kepada konsep expressionist. Dia luahkan perasaan dia di atas canvas. Jadi dia nampak menggunakan sapuan berus. Sebab saya tak pergi konsep tu. Saya pergi kepada konsep, karya saya lebih kepada konsep teknikal. Sebab dari segi dokumentasi kalau adik tengok, dia lebih kepada reality. Nampak dokumentasi tu betul-betul. Saya tak mainkan stroke. Sebab itu style saya, ada style Melayu ni, kalau adik tengok dia nampak real. Jadi saya gunakan teknik fotografi di situ. Tapi teknik fotografi di situ, kita menggunakan teknik collage, monoprint. Kan? Nampak dia betul-betul lah. Sebab dalam art pun kita, fotografi pun salah satu media dalam seni visual juga, seni lukis. Seperti Raja Zahabuddin, Yusuf Osman. Jadi dia orang ni menggunakan teknik fotografi. Tapi dia ambil betul-betul fotografi dan print, dan dia buat teknik sikit dan pamer. Jadi nampak begitu biasa. Kan? Macam saya ni lain. Sebab dari segi technical, research dia. Kan? Kalau dia tengok dari segi teknik transparent. Jadi saya kombinasikan dalam teknik, guna teknik Photoshop pun ada. Kan? Jadi karya-karya begini ni memang banyak terjual. Sebab saya ada jual dulu di karya seni, di pasar seni. Dan karya-karya saya ni, postcard saya ni menjadi satu rujukan kepada, di Malaysia ni dia ada grup postcard crossing. Pernah dengar tak? Postcard crossing ni, dia ada satu grup yang dia, postcard ni dia akan post ke seluruh dunia. Jadi karya saya ni banyak, dia orang menjadi reference sebagai melambangkan Malaysia lah. Sekarang ni orang tak pakai postcard lah. Yang ni tahun 90-an dulu memang banyak saya jual dulu. Kan? Promoting Malaysia through art. Jadi banyak saya jual saya punya postcard. Sekarang ni dah tak ada dah.
Zaman tu dah berlalu. Peralihan zaman pada masa ini mau kepada teknologi lah. Yes. Pendapat macam mana? Sekarang ada banyak-banyak apps yang AI apa semua untuk menghasilkan. Sekarang pun semua orang boleh buat seni ataupun mungkin menggunakan AI. Pada pandangan macam mana? Adakah teknologi itu membantu sebagai contoh seorang karya untuk menghasilkan yang mungkin lebih moden, bukan setakat untuk rumah dan penggunaan warna yang lebih lainan disebabkan ada penggunaan teknologi sekarang. Jadi kita kena ikut aliran. Kena ikut aliran semasa. Ada kawan saya dia kata we cannot fight them, we follow them. Jadi sekarang ni kita tak boleh fight lah dengan teknologi. AI lah, Photoshop lah semua ni. Kita tak boleh lawan. Jadi kita kena follow. Jadi kita macam mana kita nak follow AI tadi, kita kadang-kadang kita gunakan teknologi AI ni untuk reference dalam karya kita. Kalau macam you kata, saya nak buat rumah Melayu zaman-zaman dulu. Jadi nanti AI pun pak keluar. Jadi you daripada situ you refer lah. You ikut lah, you lukis lah. Tak salah. Sebab bila kita lukis menggunakan idea daripada ambil AI, jadi bila kita lukis menggunakan tangan, value dia di situ. Kalau you terus pergi print, buat digital lah apa semua, value dia tak ada. Jadi benda yang mahal ni adalah menggunakan tangan. Lagi halus kita buat, lagi tinggi dia punya value dia. Sama je macam karya-karya saya sekarang. Jadi saya perhalusi, ada masa lagi saya akan halusi lagi. Kan? Jadi teknologi yang ada tu kita kena guna lah. Dulu zaman saya dulu tak ada handphone. Kita pakai, jadi susah. Jadi sekarang bila ada handphone, jadi kita gunakan handphone lagi mudah. Senang nak tunjuk pada orang. Lepas tu sekarang dengan masa saya dulu tak ada Facebook tahun 80-an tu tak ada Facebook. Tak ada dengan YouTube, tak ada dengan TikTok. Jadi teknologi tu sekarang membantu kita mempermudahkan lagi untuk promote kita punya hasil seni. Tapi kalau kadang orang nak beli karya seni kita ni, kadang-kadang dia nak mari tengok, dia nak pegang. Dia nak rasa, dia nak pegang lah ni. Baru dia akan beli. Kalau untuk dalam kita punya media ni, untuk memperkenalkan saja, tu je. Kan? Macam sekarang ni, gunakan TikTok lah apa semua. Jadi buat live apa semua kan. Jadi, saya kena ambil juga kesempatan tu. Sebab saya ni dua generasi. Kalau macam adik ni, generasi sekarang ni memang dah cekap apa semua lah. Macam saya, duk belajar lagi. Nak buat WhatsApp bisnes pun tak tahu lagi. Nak kena tanya member lah. Kan? Jadi, kita kena guna teknologi tu. Dulu pergi bank, bila orang ni, cik Noh macam mana nak bayar? Jumpa tepi jalan lah, bayar cash lah, bagi cek lah. Sekarang tak ada. Transfer sekarang. Jadi memang best lah, kan? Teknologi tu kita kena follow, kena ikut. Gunakan dia sebaik-baik. Sebab teknologi ni memberi kita kemudahan dan juga memberi kita keuntungan. Ada juga orang kaya menggunakan teknologi. Ya tak? Jadi macam mana teknologi macam saya sekarang ni, teknologi saya ni, saya tak payah nak buat painting dan saya nak jadi mendapat pendapatan daripada hasil saya punya ni. Jadi adik kena fikir tu macam mana. Macam mana teknologi tu sekarang ni, orang gunakan painting ni, image ni, boleh dapat duit. Kan? Macam ni saya gunakan postcard. Sekarang buat postcard, dah tak laku. More kepada digital. More pada digital. Sekarang ni saya buat live TikTok dah. Buat live TikTok, buat macam ni kadang-kadang, kesian lah cik tu. Pakcik tu pun dah tua, melukis lagi, bagilah bunga. Kan? Bagilah ikan paus lah. Tapi pelukis memang tak ada, tak pernah lagi saya tengok. Yang dapat bunga berapa? 0.1%. Ada kawan-kawan saya, Port Lee ada buat, saya tengok Rashid yang buat live. Kan? Tapi tak ramai lah orang tengok. Live ni tak ramai. Kalau yang lain-lain tu tengok kan. Beribu-ribu yang kita buat ni ada 2 orang, 3 orang. Tapi kena teruskan lah sebab kita punya sebagai pelukis untuk mendidik masyarakat. Kan? Mendidik generasi muda kan. So adik punya refer memang buat macam ni lah. Dia punya painting nanti. Tak dalam 50%. Kan?
contohnya sebagai saya dan kawan saya sebagai seorang pendidik, sebagai Cik Anwar ni menjual karya-karya Cik Anwar. Sebagainya contoh kalau kami pendidik, tapi kami akan contoh nak buat untuk painting kami akan dikomersialkan, jadi komersial atau jualan. Membina nama tahu orang tengok okey ni Anwar karya Anwar dan terus nak beli. Kan saya tahu bukan kerja yang senang bina nama sendiri. Dia akan merangkumi satu proses masa yang lama. Tak ada yang jalan dekat dalam industri seni lukis. Apa-apa pun yang pengalaman saya tak ada jalan yang dekat. Terutama sekali kalau bidang seni lukis ni melalui proses yang lama. Mesti asas dia, mesti macam mana kita nak memperkenalkan karya kita melalui pameran. Kita mesti tunjuk kepada seramai-ramai orang yang boleh karya kita. Jadi untuk menunjukkan kepada seramai-ramai kepada orang, jadi kita kena buat show. Kita kena buat art show. Art show ada berbagai-bagai teknik dan cara kategori dia. Ada buat pembacaan sikit berkaitan dengan Cik Anwar. Cik Anwar pernah masuk Asian Art Show. Untuk pameran untuk ni, ada banyak karya Cik Anwar yang terjual agak macam ramai minat. Ya, betul. Tapi asal-asal dulu, saya banyak pergi kepada market. Saya pergi kepada pasar pagi ke, pasar malam pun saya pernah masuk. Kan, saya dedahkan saya punya karya ni kepada pelosok orang. Kan, saya tak pergi target kepada orang-orang kaya. Saya pergi target kepada orang bawah, orang kampung, supaya memperkenalkan lukisan. Kan, saya pergi kepada buka booth di shopping kompleks. Itu strategi awal-awal saya dulu. Saya memperkenalkan kepada. Jadi, publik ni, orang yang ada duit, orang yang minat seni ni, karya seni kita ni bukan dibeli oleh orang-orang kaya saja. Tak ada. Karya-karya saya ni kadang-kadang dibeli oleh cikgu. Kadang-kadang dibeli oleh orang kerani-kerani saja. Sebab orang yang minat seni lukis ni, dia adalah berbagai-bagai golongan. Orang kaya yang banyak duit pun juta-juta, tapi dia tak minat art. Ada orang kaya kebanyakan memang dia minat art. Kadang-kadang dia beli art kerana terpaksa. Ada juga. Kan? Jadi macam saya kebanyakan, saya minatlah lukisan Cik Anwar ni. Saya nak letak kat rumah, nak letak kat pejabat. Ada yang murah. Karya saya ni dulu, ada juga pernah tanya saya, dia kata, Cik Anwar ada tak lukisan yang reject? Saya terkejut. Yang reject saya dah buang je. Kenapa Cik Anwar ada tak yang reject punya? Saya kata ada banyak. Dia datang ke rumah, dia tarik saya punya laci. Sebab saya, karya-karya macam duluan ni, saya letakkan dalam laci. Jadi dia datang rumah saya tarik laci. Saya tarik laci, saya main yang reject, saya bagi dia tengok. Yang reject pun dia kata dah cantik ni. Saya naklah yang reject. Kita tak terfikir. Dia kata yang reject ni memang saya kalau saya nak buang. Saya kata berapa yang cik nak bagilah. Saya ingat dulu dia bagi dalam RM50 je. Tapi dia bagi 300. Padahal itu yang dah reject. Jadi kita pun betul juga. Jadi karya seni ni yang reject dan yang tak jadi mesti kita simpan. Jangan kita buang. Yang reject tu ada value dia sebab kita menggunakan tenaga, kita menggunakan idea. Jadi apabila macam katalah you esok kata di UPSI, dia tak tahu mesti ada buat pameran tentang ni kan. Dulu ada Suzli pergi kan. Suzli. Kami ada Suzli Ibrahim juga. Bagi talk ke semua. Jadi ada semua pewarnaan. Jadi berbalik kepada yang aksiden bah dekat Gerik tu kampung saya tu. Gerik Kejeli tu, ada juga pelajar yang cikgu seni ya? Ada seorang. Yang ada seorang meninggal, yang bapak dia tunjuk yang work. Itu yang selamat lah. Yang dia tunjuk gambar di wider lah. Okey. Okey. Bawah fakulti kami ada fakulti multimedia, bawah ada seni juga, ada juga advertising. Advertising. Ya. Fakulti kami banyak. Okay, macam adik ni mungkin you all ni tak minat berkarya kot. Cuma disebabkan kena buat karya macam Anoda kerana sebab nak dapatkan you punya degree dalam art.
Tapi bila dah jadi cikgu besar, kebanyakan dia orang dia tak melukis, jarang. Kalau dalam 200-300 tu, ada juga yang 2-3 orang yang berminat jadi cikgu seperti Harun Mokhtar tadi, kan? Sebab dia dah didedahkan jiwa dia nak jadi pelukis dan menjadi pendidik, kan? Ada juga yang ambil jurusan fine art. Masa batch saya dulu, kita ada lebih kurang 20-30 orang. Yang betul-betul jadi fine art ni ada 5-6 orang. Yang lain jadi cikgu, tak ada. Kan? Sebab saya di bidang grafik. Tapi sebabkan galakan dan minat saya dulu memang nak jadi pelukis, jadi saya teruskan, saya berkarya menjadi pelukis lah. Bila ada sikit kita punya bonus apabila terjual. Kan? Tapi aim kita adalah untuk memperkenalkan karya seni lukis kita. Jadi bila memperkenalkan seni lukis kita dah ada trademark, dah ada identiti. Jadi kadang-kadang saya dah ada painting Harun Mokhtar lah satu. Jadi saya nakkan satu painting Anwar Dan pula. Sebab macam adik-adik tengok orang ni dia collect tentang seni bina. Jadi bila Harun Mokhtar ada nama style dia, jadi Anwar Dan pun dia nak collect je style saya punya yang tersendiri. Jadi kita kena bina identiti kita. Kita kena berterusan. Kan? Ya. Kita kena praktis dan kita kena berterusan. Lagi lama kita spend dalam kita punya karya seni ni, kualiti dia makin. Sebab tu dia panggil practice make perfect. Lee Chong Wei sungguh pun dah terror dalam dari segi netting. Hari-hari duduk belajar netting lagi dalam badminton. Kan? Ada main badminton kat sana? Ada Satu hari tu kita fight. Sebab saya pun main juga. Main aktiviti kami kalau kat sana. Best tu. Saya bila buat painting, kita rasa tak best. Kita rasa ni. Jadi kita kena pergi menghibur je outdoor, pergi main badminton, boleh bertempik lah dalam ni semua kan. Tapi kita melukis bertempik, saya orang gila pula Cik Anwar ni. Saja bertempik kan. Soalan terakhir. Sebagai contohnya, seni di Malaysia ni makin lama orang pandang seni ni dalam bukan rendah. Bandingkan di luar negara yang orang mengangkat darjat seni ni sebagai yang paling tinggi. Kenapa berlaku? Okey, pertama sekali kita punya education. Pendidikan kita daripada bawah kita, seni lukis ni dipandang tak boleh memberi kehidupan. Kan? Jadi kita macam you all ni peranan guru seni lukis, saya sebagai pengkarya, peranan kita lah. Peranan kita untuk mengenengahkan apa itu lukisan, apa itu karya seni lukis, apa faedah dia kepada masyarakat. Bagi saya faedah seni lukis ni kepada masyarakat adalah memberi ketenangan, memberi keindahan kepada pejabat dan juga rumah. Kan? Tak kira lah dari segi apa aliran. Tapi kita sebagai pelukis tak boleh tamak. Tengok watercolor boleh jual, saya pun nak buat watercolor. Saya tengok abstrak macam Suzli buat pun, saya pun nak ikut. Kan? Tengok Cuk Gani punya boleh jual, kita pun nak buat. Jadi kita tak boleh tamak. Jadi kita kena pegang satu kita punya aliran kita kena all out kan dia. All out kan dia kan. Jadi yang kita kata kenapa Malaysia ni tak boleh maju, sebab Malaysia terlalu baru dalam karya seni lukis. Baru. Yang saya tahu masa saya mula kerja di Balai Sukan Negara dulu tahun 83, karya seni lukis yang hidup di Malaysia ni tahun 70-an 60-an ya. Sebelum tu karya seni lukis kita tak ada didedahkan. Kalau dia kaji sejarah seni kan, yang pergi overseas masa tu, Syed Ahmad Jamal, Yo Man Sing tu sebab dia bawa daripada negara China. Chinese painting semua tu dia perkenalkan di Pulau Pinang. Dia orang ni yang bawakan seni lukis ni. Kita orang Melayu duduk di kampung, tak tahu. Tak tahu karya seni lukis ni untuk apa. Jadi bila tertubuhnya UiTM, kan? Jadi tahun 70-an baru diperkenalkan seni lukis. Pelukis-pelukis kita seperti Syed Ahmad Jamal dulu, Ibrahim Hussein dihantarkan ke luar negeri. Pergi ke Amerika, pergi ke London. Kita kebanyakan pergi Eropah sebab
kita Malaysia ni di bawah jajahan oleh British. Jadi kita pergi belajar di England tentang asas seni lukis. Kan? Jadi apabila dia orang datang balik ke Malaysia, jadi dia orang mengajar di UiTM lah. Seperti dulu Joseph Tan, kan? Arwah Mak Khalid, kan? Jadi dia orang ni yang memperkenalkan seni lukis di Malaysia. Tapi masa tu kita blur. Macam saya dulu mula masuk fine art, bila pensyarah balik, kena buat abstract. Pening tau, abstract. Kan? Jadi sebab apa kita tak boleh salahkan pensyarah-pensyarah? Macam Suzli. Bila kita ikut style dia macam Suzli, you lulus lah. Kalau you buat macam Nodamnya, Suzli check, fail lah. Kan? Kalau Harum Motor check, you dapat best student lah. Kan? Kita kena ikut aliran yang lecturer suka. Yang akan you untuk assess you punya work ni. Yang work saya mau kepada semi abstract. Semi abstract kena buat yang bentuk abstract lah. Kan? Yang penilai tu dia mau kepada apa, kajian eksperimen media. Okey. Yang kita guna akan deteksi. Kalau biasalah kita kalau orang audien datang tengok, dia mesti nak usah. Ya, lima panca indera tu. Kalau orang ada tak? Pegang ni biasa. Sebab tu bila saya lukisan saya orang nak tepuk lantak dia. Sebab dia mesti rasa. Yang kita memang donut touch lah apa semua. Sebab orang dia akan jadi sekarang buat atas paper ke buat atas canvas? Sekarang pada sketch sekarang. Okey. Untuk gunaan yang antara sketch sekarang. Okey. Untuk gunaan yang antara plywood dengan atau canvas ni masih lagi. Okey, kalau dari segitu sebab you pentingkan sekarang texture dalam you punya art. Tapi you punya subjek adalah bangunan-bangunan. Boleh buat collage. Boleh potong kertas, boleh potong canvas, lekat atas you punya plywood. Ambil semua tabur atas tu, main tangan-tangan sikit. Sebab konsep dia ada before surface. Atas tu baru dia teknik tadi gunakan dry on dry ke, collage, stencil. Saya kadang-kadang guna stencil tebuk kalau macam shape ayam ni tebuk. Jadi kita lekat tu ambil lah berus. Kita guna teknik stencil. Lagi teknik chop ni tau, you potong bentuk dia atas plywood ke, kan? Jadi sapu tu chop, potongkan zinc plywood tampal. Sebab potongkan zinc plywood tampal. Sebab potongkan zinc plywood tampal. Sebab masih kan. Lepas tu you tampal sama di situ dia nak tengok dia tak jadi. Berat untuk pemikiran untuk mana nak kita gunakan perubahan. You ada tampal konsep adalah untuk eksperimen. You
ada tanpa konsep adalah untuk eksperimen. You ada tanpa segi 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 kadang Kan seorang sebelum ni ada orang tahu nak buat kan, nak buat nampak benda tu tak berguna mah. Aku warna dia macam ni. Okay, orang tahu berguna mana tak boleh kan. Lepas tu bergunaan babanya ada dia punya sebagai dia tu tingkap dia, ada dia punya apa detail dia kat situ. Saya pun masih lagi buat kajian. Saya pun tengok dekat karya dia. Banyak juga ada yang pasal macam ni kan. Saya pun yang pasal macam ni kan. Saya pun nak gunakan juga, tapi cuma dalam Gila. Tak ada. Jadi berbalik tak ada. Jadi berbalik kepada macam mana kita nak mendidik masyarakat bawah tadi.